Kalau korang tengah mencari resepi daging untuk buat berbuka nanti, bolehlah cuba resepi ni. Kalau nak buat sahur pun sesuai je sebenarnya. So jom kita buat daging goreng ketumbar cili padi. Ni makan dengan nasi putih macam tu pun sedap dah. So jom kita start. Bismillah. First, dalam chopper boleh masukkan 1 biji bawang merah, 4 ulas bawang putih, 1 inci halia dengan 10 biji cili padi. Korang chopkan je macam biasa. And then boleh tumiskan sekali dengan biji ketumbar sampailah naik bau. And then boleh masukkan daging yang dah direbus, garam, gula dengan serbuk kunyit sikit. Waktu ni bau dia tu dah semerbak satu rumah tau. Kemudian bolehlah masukkan sos tiram, kicap manis, kicap karamel dengan air sikit. Kacau sekata. Lepas tu masukkan sebiji bawang Holland sekali dengan cili merah dengan cili hijau. Kacaukanlah lagi sikit dan dah siap daging goreng ketumbar cili padi kita hari ni. Kalau buat menu ni tak perlu ada lauk lain pun tau. Dia saja pun dah cukup dah buat makan dengan nasi putih. So macam biasa boleh follow dulu, save resepi ni dan try lah buat sendiri kat rumah.